Di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada IPK Johor tentang kes Along yang saya ajukan kepada Ketua Polis Daerah dapat diselesaikan dengan baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Polis Daerah Batu Pahat dan juga Ketua Polis Daerah Kota Tinggi yang mana dapat menyelesaikan dengan baik terhadap mangsa Along, yang mana apabila saya ajukan email tu kepada dua ketua polis ni, Along dah tak kacau mereka lah. Okay, so saya ucap terima kasih lah. Tapi di lain negeri yang paling susah untuk saya nak selesaikan adalah di Selangor, iaitu di Shah Alam lah. Yang mana bertubi-tubi email yang saya dah hantar, tapi masih lagi tak dapat penyelesaian. Yang mana pegawai penyiasat tak jumpa mangsa Along lah. Ini saya rasa agak kecewa lah. Tetapi tak apa, saya akan terus berusaha untuk pastikan bangsa Along ni dapat pembelaan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni ada hak kita. Kita tidak boleh berasa takut. Kita dijamin dengan undang-undang dan dipelihara tentang bab keselamatan kita lah. So kalau ada mana-mana bangsa Along yang telah membuat laporan polis, pasti saya boleh pastikan di sini mereka akan ditekan, akan diganggu oleh mangsa Along, tapi sementara ajalah. Lepas tu saya akan panjangkan hal itu kepada Ketua Polis Daerah. Alhamdulillah kebanyakannya selesai. Okey. So kalau ada siapa-siapa yang ada masalah Along, saya tidak akan berunding dengan Along dan kita akan gunakan undang-undang di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951.